Assalamualaikum. 17 Oktober 2025. Minggu ni Donald Trump marah sangat dengan China tentang rare earth mineral. Rare earth mineral, Mr. Ura nak terangkan satu je yang kepentingan rare earth mineral ni, iaitu untuk membuat jet pejuang. Perlukan rare earth mineral. China 44 million, Brazil menghasilkan 21 million, dan India 4 million, Australia 5.7 million, Rusia 3.8 million, Vietnam 3.5 million, US 1.9 million. Ini South Africa 860 juta, 860,000 sahaja. Okey, jadi China, Brazil, India, Rusia, Vietnam, negara BRICS paling banyak menghasilkan rare earth mineral. Sebab tu apabila China dah conquer benda ni, lepas tu sekarang dia tak nak jual dengan negara-negara yang nak buat senjata. Maksud dia kontrol benda ni. Perlukan kebenaran daripada kerajaan China. Jadi ini yang membuatkan Donald Trump terlalu marah dengan China. Jadi nak buat senjata, siapa yang kontrol? Negara BRICS. Ekonomi, siapa yang kontrol? Negara BRICS. Alhamdulillah. Dan apa yang terjadi di Ukraine sekarang? Dalam beberapa hari ini, Rusia menyerang Ukraine dengan begitu kuat. Semalam saja 300, tak silap Mr. Ura, dalam 300 drone dan 30 lebih misal, ballistic misal yang dilancarkan daripada kapal perang Rusia. Okey, ada hari sampai 600 sampai 50 hari-hari Ukraine kena, sehingga kan electricity di Kiev dan Odessa putus. Okey, gas juga putus apabila Rusia menyerang kawasan-kawasan kepentingan tenaga Ukraine. Ini tidak seperti tahun-tahun yang lepas, kerana kali ini Rusia menyerang hari-hari dan nak melumpuhkan bukan sahaja tenaga elektrik dan gas, malah jalan kereta api yang menghubungkan daripada Poland ke Kiev juga Rusia dah bom untuk memutuskan bekalan-bekalan senjata, makanan ke askar-askar Ukraine. Kira Rusia kolapskan Kiev dan Odessa lah, senang cerita. Ini kerana cerita iaitu US nak bagi Tomahawk misal kepada Ukraine. Sebab tu Rusia serang gila-gila, sehingga kan Menteri Ukraine berkata Kiev tak selamat diduduki musim sejuk ni. Kiev dan Odessa tak selamat diduduki kerana tiada gas untuk memanaskan rumah apa semua. Jadi tak selamat diduduki. Jadi meminta rakyat-rakyat keluar daripada, tinggalkan Kiev. Sampai begitu kuat serangan terhadap Ukraine beberapa hari ini. Sebenarnya Tomahawk misal ni yang boleh terbang 1,500 hingga 2,000 kilometer, yang boleh dilancarkan ke dalam Rusia, sebenarnya tidak ada masalah untuk Rusia. Okey, Rusia kata tak ada masalah, lancarkanlah. Tapi ada udang di sebalik batu. Kerana kalau anda lihat sebelum ini, Ukraine dibekalkan dengan F-16. Ukraine terpaksa menghantar juruterbang mereka pergi ke US. Sebelum sampai ke US, mereka kena belajar bahasa Inggeris.
Kena belajar bahasa Inggeris, juruterbang, baru boleh drive F-16. Jadi makan masa yang lama. Dan selepas tu kita boleh lihat Attacker mereka hantar, Storm Shadow British mereka hantar. Semua menggunakan askar missionary. Okey, askar kontrak mereka gunakan. Mungkin askar-askar ni askar-askar yang dah pencen, jadi nak gaji lebih kan. Jadi mereka hantar Patriot, askar missionary dan askar kontrak yang akan melancarkan misal-misal ini. Dan kali ini misal yang US bagi ni, Tomahawk misal ini akan dilancarkan oleh askar US sendiri. Kerana apa? Mereka kata mereka tak ada masa lagi nak latih-latih askar luar ke apa, askar Ukraine untuk belajar, makan masa. Jadi mereka sendiri yang akan lancarkan Tomahawk misal ini. Jadi sebelum ini adalah red line Rusia. Tapi sekarang Rusia dah tak kisah. Kau langgarlah red line, jadi tak lama lagi kau bawalah beg mayat, bawa balik kampung kau, banyak-banyak, lagi senang. Tak payahlah nak sembunyi-sembunyi lagi nak lancarkan benda ni. Lancarkanlah sendiri. Anda bayangkan Patriot missile ni dekat Ukraine, Rusia cari kat mana bateri dia untuk memusnahkan bateri ni. Dah lah negara-negara seperti Jerman bagi 2, 3. Jadi total yang Ukraine akan dapat daripada US 1,500 Tomahawk missile. Okey. Jadi mereka akan bagi beberapa launcher dekat darat. Daripada darat mereka akan gunakan lancarkan missile ini. Sepatutnya mereka kena lancarkan daripada kapal perang mereka, tentera laut mereka. Sepatutnya lah. Tapi mereka dah ada teknologi untuk lancarkan di darat. Kerana apa? Mereka tak nak lancarkan daripada kapal perang mereka, takut nanti Rusia belasah pula. Pasal mereka tahu Patriot bateri pun kena belasah dengan Rusia, lagikan kapal perang mereka. Takkan Rusia nak buat bodoh, kan? Jadi mereka akan bagi beberapa launcher untuk misal ni. Jadi 1,500 misal ni tak akan sampai sekali. Mereka akan sampai sikit-sikit. Mereka gunakan 4 launcher je apa. 4 launcher ni pun tak tahu, kalau Rusia boleh bau habislah. Kan? 1,500 misal nak dihabiskan. Total US punya simpanan misal ni 7,000 ke 8,000. Dan ada yang dah expired. 7,000 ke 8,000. Ini misal tahun 1980. Tahun 1980 masih disimpan sampai sekarang. Sekarang Mr. Ura dah kata, perang Ukraine ni adalah perang disposable bomb, iaitu memusnahkan bom-bom lama. Anda dapat duit, Ukraine bayar hutang. Jadi rakyat Ukraine sampai bila nak bayar hutang ni, saya pun tak tahu. Okey. Dan kita boleh lihat Israel sekarang dah langgar gencatan senjata dengan Lebanon. Semalam mereka melancarkan dekat 20 misal. Dan kita tak tahu berapa yang terkorban. 20 misal, 20 letupan berlaku di Lebanon. Masya Allah. Kita tunggulah Hizbullah. Bangkitlah Hizbullah. Israel dah terlalu over sangat lah. Mereka tak dapat. Mereka nak perang je. Lain tak ada, mereka nak perang. Donald Trump dah cakap tempoh hari ketika dia berada di Israel, maafkan Netanyahu, kes-kes dia lupakan. Tapi mahkamah Israel tak nak maafkan dia. Dan apa yang dia harus lakukan untuk extend dia punya court case
perang lah. Lagi apa? Perang. Asal boleh perang, mereka perang. Dan apa yang terjadi di Gaza sekarang, iaitu sekarang ni Israel meminta Hamas mencari balik mayat-mayat askar mereka yang tertanam. Macam mana kau nak cari? Kat mana kena bom pun mereka dah lupa. Lepas tu machinery yang sekarang masuk dekat Gaza ni semua ringan-ringan, yang hanya boleh meratakan jalan, buat jalan itu saja. Machinery yang berat-berat yang boleh merobohkan tunggul-tunggul bangunan yang mereka bom ni baru nak masuk, belum masuk lagi. 4 jam ke 5 jam sebelum machinery ni nak masuk, Turki menghantar 80 lebih kurang askar ke apa ke yang boleh membawa machinery berat ni nak masuk ke Gaza melalui Rafah. Jadi selepas 4-5 jam, bila nak masuk je, Israel kata, oh tak boleh. Tak boleh masuk. Kerana apa? Dia tak bersetuju lagi tentang Hamas. Tak bersetuju tentang Hamas tak boleh nak mencari mayat-mayat askar ni. Jadi dia tak benarkan masuk. Jadi stage 2 kemungkinan tak jadi, katanya. Nampak sangat kau nak perang balik. Tapi memang sekarang kita nampak makanan apa semua dah kurang, dah disekat Israel. Jadi kita doakanlah yang terbaik, teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura. Join WhatsApp group Mr. Ura. RM30 setahun. Hari-hari pagi-pagi Mr. Ura beri anda berita yang terbaru di dunia. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan raya yang mana bercuti tu. Mr. Ura tahu semua orang tengah cuti. Ura everybody.